ya. Yo kamu kemudian tanya nyo berani nyo dengan piuh no plan kayak ku blo saya no piuh tapi kan. Yo ku belando dengan aplikasi telah sertifikat no. Pokoknya kena bagi sertifikat no gratis. Bank ibu 6 rumah. Ya. 6 juga. Setelah kamu dengan penelitiannya untuk guna manfaat penghana terhadap pengaruh karena menyangkut dengan tindak lanjut ukurnya kan tak berdua berat kan. Namanya hana depolasinya ke hana itu. Pada lupa dengan masyarakat, bapak nadu masyarakat, biu tanya enggak, pakai kahana paedah mengepu. Ibu tonan bu? Rakma. Hah? Rakma. Rakma. Nah pada umum kan? Umur na 20. Sertifikat kau yang tenan toh bapak? Dengan bapak. Pak tona? Usman Jubin. Dalam urus sertifikat kau na lagi biaya? Ada beban biaya. Sertifikatnya 4 dijuk pu ibu pu bapak ya cok dia kan tu beban pu ja awaknya kan tu desa. Nya na lu pu. Tabah ni buka halu kan? Lu pu. Kerja gede aja kono. Sebab kadang jawannya na lu mo ko. Lu dikut do. Yo kali dibebaskan tanahnya madu. Ka. Bayu kan? Bayu tanah kalau rumah kalau. Laman kalau. Laman kalau. Kalau. Itu tanah kali. Menurut perjanjian awaknya ke tanaman padu bayu. Tanaman kapu yuda tanaman bayu. Ibu puba ni ke mau lagi. Kamu na pisang macam coklat na. Coklat padu tiba bayu. Coklat. Coklat nan tu di na tu di bang boleh pego. Aku indah. Dapat di sini. Padu keluaran aku. Tanahnya tanah Malay madu laman na tanah. Oh ya tanamannya. Tanaman kamu tanaman na tanah Malay mah. Kamu dia ukur tanah. Itu kali betul. Ya tanah Malay. Nah tu mau berapa bayi tu pak? Ana, tu. Bukan dihitung masa produktif mesti Pak Tawid. Pak Tawid nanti bulan dah peram temu tak bomu. Tak bomu nanti Pak. Nanti tak bomu kan dok bay dah peram ini. Maka ditun kan tertuap dok bay. Mam nyuna tak kau melihat turun dah peram. Dekat pisang, kau ditun tak kau? Pisang bayi. Tiba 15 kebel, 20 kebel dah peram. Tu dia tak kau tiba lagi di mohon ni. Ani kan dihitung tu 20 mesti dihitung. Hana lagi bayi. Hana, yang tu bukan acet lo, bukan tu tuai bayi. Mana mungkin puyuda macam tu. Kan pisangnya tiba-tibanya tambah perdek, tom tipu bak. Kira si bak. Kira perdek ni kira bak. Perdek lagi kan. Yang bayi tahu ah? Anak lu tu apa badrawa ke ya? Sebab anak badrawa ke? Badrawa nak. Kalau ibu pembayaran lu nang kiban ni. Cocok bu. Panen nak cocok ni bu yuda ya lu nama lagi batu bay. Na 20 baht per day. Kira si baht ana cocok. Dia pisangnya kalau ditun ton tak kau tu mau ni mau ton mati kan? Ya, lagi Pak Tawid tu melihat tu nak pun tak kau tu bohmu tu buka. Ya bayu pun yuda mandum lepas di bak aku badro saya tekan kan. Sebab dia jauh ikut sini ya kira ana lunja lunja. Pada tu tuai. Bak ini, bak kuyun, yang bak kuyun tapi tu buat buah. Mana? Buat dia dapat buah kira apa kira buah. Ya. Malah lam tu untuk lega tu bukan pada ni. Beda ke lebih ya. Ni ganti apa tu paling-paling.
Oh, mana tu dia. 60 juta yang. Juta madu lah. Berarti nama ibunya 10 juta dah enggak menu. 10 juta madu. Daripada kira tiba sama padro dia tanya. Tapi ya bidangnya gede draw dia kan. Dia anak tu. Ya menu lon. Tu pun lagi saya hitung lagi menu lu bau lagi saya hitung. Saya hitungnya lapis tu padu di pasar. Nah betul kata. Berarti tak pernah bau tu namu hai betul lah bukan. Mal hai betul kali je betul ke bela betul. Hai betul kali juta si bak aku bagi tu lagi. Yang kau wajar bukan. Mai bayar itu tak bomu. Nah, aku lagi apa putih apa itu dapat. Dua-dua hari bem dah sebelum apa. Beda ke lupa kan. Ni raya kan hai kan. Cuma gede dapat. Mak ku ini bulan. Ai no fikir ya. Yo hitung ulangnya mereka nak betul cara hitungnya. Lagi bagi tah dah bukan. Bagi tah kena putar 30 ton dah bukan. Ya, kamu betul. Mami yang kantor 50 ke sebab tahan datimnya kan mungkin dah bukan. Yang kantor juga betul-betul ke kantor labat tu menghasilkan kecuali baknya nak mati tepu. Tapi kita duduk nak betai no. Mana betai nasi gadah ruk dan ada dah. Ya. Rata-rata masyarakat itu gimana dengan panji terhadap gantung kau? Ini no mana tu. Dia ke kamu nak pegah nak buat hitung kembali. Mana cocok aku juta macam tu. Punya tanah pergi ke kata meter? Tanah dari no ni betul sama tek gede ulikot. Burung laju gede. Sama dia ulikot. Ya, kira betul. Bu gede begat bu no? Oh, kan ya, tani selama muda. Kan yang kena bayar tanahnya kena berat pun. Bukan nak rumah dah. Kan awak yang kena jangan ibu pinah dari no. Bu kena berat. Loh, dah berat. Kan dia awaknya. Awaknya. Bukan bayar. Oh, bukan bayarnya dia pegang apa? Dia buat kun. Dia pegang elektrik kun. PLTU ah. PLTU. Sopo? Anak tu sopo, dia sopo. Padrong lang jindah betul popo. Sebab ya, panen na dia janya na rok tanyo budro gitu kan. Ana rok tanyo do piana. Panen yang urusan dro. Tu padrong ga betu ho. Okey, nah haknya no. Berarti yang tanah kan 20 juta. Ipega rumah lain pujuk peng. Jumpa nak buat. Ibu pak di belah no? Mau rakit kan? Mau rakit baru lah. Dah unin. Dah unin. Sebab tegit. Kalau untuk tegit kan mau rakitnya nama aku baru lah. Kalau untuk tegit. Paduk belah ni? 5 meter, 15 juta. Panjang daripada ikut. 15 juta, mengai betul. Panjang dah ni tu. Oh, terketuk cik you bedai ke dia belah? Ini baju terketuk. Betul, dia nampak macam ada loh. Lepas tu dia ni. Orang macam betul. Dua yang ada katanya betul. Dia kau tak betul kai betul kai lakai betul. Bukan satu betul mesti tanya si don betul betul. Ini mungkin dia orang tak tahu. Kan tu dah pula lain long ketika hek dah pegahnya dah pegah kan. Yang kanannya ketika cocok hasil cuba-cuba dah pegah kan. Sampai dah tambah lain dah pegah kan. Mamnya hendak betul kira ni. Tanah ini tukar tanah ini dah pegah. Ya, tukar. Malah umur 70 juta leh kan. Jadi jok peng masing-masing orang pegah orang.